Baru-baru ini, menerusi perkongsian Ubay yang juga merupakan suami kepada penyanyi berbakat besar Sheila Amsah berkata, mereka sekeluarga akan berpindah ke rumah sementara selama 2 bulan. Ia bertujuan bagi melakukan renovasi dan ubah suai kediaman mereka pada kemasan lantang vinyl yang rosak dan terbuka selepas beberapa tahun menggunakannya. Proses perpindahan sementara ini hanya membawa barangan keperluan yang penting dan memandangkan hanya berpindah dalam tempoh 2 bulan. Jarak lokasi pula berdekatan, hanya anggaran sejauh 1.2 km dari rumah sendiri. Ubay dan Sheila memilih berpindah ke kondominium 3 bilik dan jenis fully furnished. Ubay turut berkongsi house tour rumah sementara mereka yang lengkap dengan pelbagai perabot, sofa, katil, kabinet dapur, meja makan dan sebagainya. Memang nampak sederhana dan selesa. Impian dan doakan semoga dipermudahkan segala urusan serta proses renovasi berjalan lancar dan siap mengikut tempohnya. Seti. Yes. Papa already sell this house. Okay. So we gonna live in a smaller house. Okay. 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 Awak okay ke duduk dekat rumah kecil? Okay. Okay you sleep at the kitchen, okay? You know how to sleep at the kitchen? Oh, you don't know how to sleep at kitchen. Okay, tomorrow you know. Tak apa ke sayang? Tak apa lah. Awak tidur kat kitchen pun okey kan? Tak okey lah. Dekat bilik je. Tidur kat kitchen sebab bilik ada 2 je. So ada bilik mama papa, Tina, bilik Rhea. Seti tak ada bilik. Ada toilet dengan kitchen. Mana satu Seti nak? Bilik lah. Okay, let's move to the smaller house, bro. Okay. Say bye-bye to this house. Bye-bye house. So guys, basically kita orang nak kena pindah rumah sebab rumah ni nak kena renovate. Ada rezeki lebih, Alhamdulillah. Nak mencantikkan lantai. Sebab lantai dulu pakai vinyl. So bila dah sampai masa dia Vinyl tak tahan kan? terbuka-buka. Dulu tak ada modal nak guna SPC. So guna vinyl. So inilah barang-barang yang nak dipindahnya. Kita tak bawa semua, katil semua kita tak bawa. Okay, so sebab renovation memerlukan 2 bulan. So apalah nasib dia ni. Berapa trip lah ni Berapa trip? Aduh. Okey kau? Ni betul-betul macam nak pindah beneran ni. Macam kat sawit. So kita pindah tak jauh pun daripada rumah. Dalam 1.2 kilo. 1.2 kilo? Taklah sayang. 1.2 je. Tak sampai 1.2 kilo. Rasa berapa ratus meter je ni. Macam gitulah cerita dia. Okay, kita dah sampai rumah.